selamat datang dan menonton info dan sinopsis telefilm Mencari Tuhan Sebalik Dosa. Telefilm ini disiarkan pada Sabtu 22 Mac jam 10 malam di saluran Cera Keramat 3 atau anda stream menonton. Skrip oleh Azza Hemi, diarahkan oleh Khairul Rizam, di bawah terbitan Arkica Creative House. Telefilm ini dibarisi pelakon seperti Zarif Ras sebagai Johan, Isha Ois sebagai Sally, Marisa Yasmin sebagai Tina, serta ramai lagi pelakon yang ditanggung. Sinopsis telefilm Mencari Tuhan Sebalik Dosa. Telefilm ini mengisahkan seorang budak kampung yang baik telah menyewa satu kawasan lorong. Dia telah berjumpa seorang pelacur yang ingin melepaskan diri dari kancah emosi. Adakah dia akan diselamatkan oleh budak kampung itu? Jangan lupa menonton telefilm Mencari Tuhan Sebalik Dosa.